Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pembentangan kertas kerja bertajuk Peranan Malaysia dalam Pembinaan Hainan Free Trade Port, kerjasama antarabangsa dalam industri halal di Hainan. Kertas kerja ini adalah gabungan beberapa orang penyelidik daripada Universiti Kuala Lumpur Business School, Mila University Malaysia dan juga universiti yang berada di Abu Dhabi iaitu Rahdan Academy. Saya Arman Haji Ahmad akan membentangkan tajuk ini bersama-sama anda semua dan sila dengar dengan teliti. Kajian ini mengkaji peranan strategik Malaysia dalam menyokong pembangunan pelabuhan bebas cukai Hainan atau kita panggil sebagai Hainan FTP sebagai pelabuhan bebas cukai terbesar di dunia yang dijangka memainkan peranan utama dalam inisiatif Global Belt and Road atau kita panggil BRI. Malaysia dengan reputasi global sebagai pemimpin industri halal dan patuh syariah mempunyai potensi untuk memanfaatkan kepakaran kita ini bagi memberi semangat positif kepada ekonomi Hainan FTP serta meningkatkan kerjasama dua hala di antara kedua-dua negara Malaysia dan China. Untuk pengetahuan semua, permintaan global terhadap produk halal semakin meningkat, terutamanya di Asia Tenggara dan juga di Asia Barat. Dan ini memberikan peluang yang sangat besar kepada Hainan FTP untuk menjadi hub halal antarabangsa yang turut memanfaatkan kepakaran Malaysia dalam hal ini. Dan ini merupakan senada kandungan pembentangan saya. Kita akan mulakan dengan pendahuluan, pemasalan kertas kerja. Kemudian kita akan membincangkan tentang objektif kertas kerja, kepentingan kertas kerja dan juga ada beberapa maklumat berkenaan sorotan literatur terutamanya tentang kelebihan Malaysia dalam industri halal dan saya akan terangkan juga berkaitan metodologi yang telah digunakan oleh kami dalam menyediakan kertas kerja ini dari aspek pengumpulan data dan penganalisaan data serta peranan Malaysia dalam Hainan FTP, manfaat kepada sektor pelancongan di Hainan, cabaran dan peluang. So, ketiga-tiga nombor 7, 8 dan 9 ini merupakan hasil dapatan kami. Dan akhir sekali saya akan tutup pembentangan ini dengan beberapa kesimpulan. Untuk pengetahuan semua, sebagai pendahuluan, Hainan Free Trade Port atau kita panggil sebagai Hainan FTP ini secara rasminya telah dilancarkan pada tahun 2018 sebagai sebuah inisiatif strategik kerajaan China yang merangkumi pelbagai sektor termasuk perdagangan barangan, perkhidmatan, pelaburan dan juga keuangan dengan polisi yang lebih terbuka untuk menarik perniagaan pasaran tempatan dan antarabangsa bagi menarik lebih ramai pelabur dan kerjasama strategik. Dan Hainan FTP ini telah menjadi tumpuan utama dalam lanskap perdagangan global. Malah, kerajaan China sedang merancang untuk menjadikannya sebagai sebuah pelabuhan FTP yang terbesar di dunia menjelang tahun ini, iaitu tahun 2025. Untuk pengetahuan semua juga, kawasan perdagangan bebas ini menawarkan pelbagai insentif yang menarik kepada pelabur asing termasuk kemudahan untuk melabur dan juga berdagang tanpa sekatan yang berlebihan. Justru itu, sejak penubuhan Hainan FTP ini, ia telah berjaya menarik perhatian banyak pelabur dari pelbagai negara termasuk Malaysia. So, jumlah pelaburan asing yang telah mengalir ke Pulau Hainan dari 127 negara adalah sebanyak 3.5 bilion US dollar pada tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan pertumbuhan ekonomi sebanyak 89 bilion US dollar atau bersamaan dengan 8,135.39 bilion ringgit Malaysia. RMB mata wang Cina sekaligus menunjukkan keyakinan pelabur terhadap potensi kawalan perdagangan bebas ini. Dan Malaysia sendiri
telah menunjukkan minat yang tinggi dalam menjalin kerjasama dengan Hainan FTP melalui perjanjian perdagangan dan juga pelaburan yang telah kita meterai bersama ACFTA dan juga RCEP. Dan semasa penganjuran sharing the new opportunity of Hainan Free Trade Port, creating a new future for RCEP pada tahun 2023 November di Kuala Lumpur, sebanyak 8 memorandum persefahaman MOU projek kerjasama telah dimeterai untuk sektor pertanian, perdagangan, pendidikan dan perkhidmatan. So ini menunjukkan komitmen negara kita Malaysia untuk bersama-sama membangunkan Hainan dan Hainan FTP sebagai sebuah projek pelaburan dan kerjasama strategik jangka panjang. So, apakah permasalahan kertas kerja ini sebenarnya? Walaupun Hainan FTP dijangka menjadi platform penting dalam memperkukuhkan hubungan perdagangan antarabangsa China, terdapat beberapa cabaran utama dalam pembangunan infrastruktur dan juga perundingan halal yang patuh syariah, termasuklah isu piawaian, kawalan kualiti serta pengesahan halal di bawah persekitaran bebas cukai. Ketiadaan mekanisme yang seragam bagi pematuhan halal dapat menghalang keyakinan pengguna Muslim yang melihat aspek halal sebagai aspek kritikal dalam pilihan produk mereka. Tambahan pula, perbezaan dalam budaya perniagaan serta tahap pemahaman mengenai konsep halal di kalangan pihak berkepentingan di China memerlukan kerjasama strategik dengan negara-negara Islam seperti Malaysia untuk membina kepercayaan, penerimaan dan dalam pasaran global. Jadi apakah objektif kertas kerja ini sebenarnya? Objektif utama kertas kerja ini adalah untuk pertama, mengenal pasti peranan dapat dimainkan oleh Malaysia sebagai pakar dalam standard halal antarabangsa untuk memperkukuhkan Hainan FTP sebagai pusat industri halal global. Kedua, objektifnya adalah untuk menilai cabaran dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan standard halal dalam ekosistem perdagangan bebas cukai di Hainan. Dan yang ketiga, kertas kerja ini mencadangkan strategi kerjasama antara Malaysia dan China yang akan memperkuatkan lagi kepercayaan dan keyakinan pengguna Muslim global terhadap Hainan FTP ini, sekaligus menyumbangkan kepada peningkatan perdagangan dua halal. Maka dengan itu, kertas kerja ini sangat penting. Apakah kepentingannya? Pertama, pengukuhan reputasi Malaysia. Dengan memainkan peranan utama dalam Hainan FTP, Malaysia sebenarnya dapat meningkatkan reputasi negara ini secara global sebagai peneraju halal serta meningkatkan pengaruh Malaysia dalam ekonomi halal di dunia. Kedua, peningkatan kesedaran global terhadap standard halal. So, kerjasama ini di antara Malaysia dan China di Hainan FTP ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standard halal sedia ada yang berpotensi sebenarnya meningkatkan keyakinan pelanggan konsumen Muslim di seluruh dunia. Dan yang ketiga, potensi ekonomi dan kebudayaan juga merupakan kepentingan yang telah dianalisa dalam kertas kerja ini. Penelitian ini membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan dan pertukaran kebudayaan yang boleh membawa kepada manfaat kepada sektor ekonomi dan juga pelancongan halal Malaysia dan China. So, hadirin sekalian, sekarang kita terangkan tentang syaratan literature ataupun ulasan karya yang lepas. Peranan Malaysia dalam hubungan perdagangan dengan negara China sebagai rakan dagang utama memang tidak boleh dinafikan. Pada tahun 2022, perdagangan dua hala antara kedua-dua negara ini mencapai jumlah dagangan yang luar biasa, iaitu sebanyak 203.6 bilion US dollar, dan ini menandakan pencapaian rekod baru perdagangan dua hala antara Malaysia dan juga China. Dan hubungan sejarah, kalau kita ingat hubungan sejarah antara Malaysia dan China
yang bermula sejak zaman kegeminangan Empayar Melayu Melaka pada abad ke-15 hingga abad ke-16 telah meletakkan asas yang sangat kukuh bagi hubungan rapat antara dua negara ini, dan hubungan ini dilihat sentiasa berkembang melalui pelbagai inisiatif perdagangan dan juga ekonomi. Dan hari ini, hadirin sekalian, Malaysia menonjol sebagai salah satu rakan dagang utama China di rantau Asia. Jadi sebagai negara yang terletak di lokasi yang strategik, negara kita Malaysia mempunyai rekod dagangan antarabangsa yang memberangsangkan serta akses yang tidak terbatas bukan sahaja dengan pasaran China tetapi juga di rantau sekitarnya. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi perdagangan yang sangat penting dan menarik bagi pelabur asing. Kedudukan geografi Malaysia itu sendiri yang sangat strategik dan memberikan kelebihan dalam perdagangan dengan China. Malaysia merupakan pintu masuk utama ke rantau Asia Tenggara dan Pasifik, dan ini sekaligus memudahkan aliran perdagangan barang dan perkhidmatan di antara kedua-dua negara. Selain itu, Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi pelancong China yang memberikan peluang untuk perkembangan sektor pelancongan dan perkhidmatan di negara ini. Selain itu, hadirin sekalian, Malaysia juga merupakan anggota aktif dalam pelbagai pertubuhan perdagangan antarabangsa seperti Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik yang telah ditandatangani di Chile pada 8 Mac 2018 yang melibatkan 11 negara. Yang lain seperti Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura dan juga Vietnam. Dan kedudukan ini sebenarnya meningkatkan lagi status Malaysia sebagai pemain dinamik yang menguntungkan dalam lanskap perdagangan global. Walaupun China bukan ahli CPTPP atau yang kita panggil tadi Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik, namun penglibatan China dengan negara ASEAN di bawah ACFTA boleh mencipta peluang sebenarnya secara tidak langsung yang sangat berfaedah dan sekaligus memperkuat hubungan dagangan dengan negara-negara ahli CPTPP bukan ASEAN. Dengan memanfaatkan perkongsian dalam rantau ASEAN, China berpotensi untuk mengeksploitasi kelebihan yang ditawarkan oleh CPTPP melalui Malaysia. So Malaysia ni macam orang tengah, sekaligus memperkukuhkan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam rantau Asia Pasifik. Selain itu, hadirin sekalian, inisiatif untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan dan kerjasama antara kedua-dua wilayah ASEAN dan juga China telah dilaksanakan pada tahun 2002 melalui Perjanjian Rangka Kerja ASEAN-China atau kita panggil ACFTA. Dan usaha sama ini merupakan satu platform yang sangat penting untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan ekonomi dan kebudayaan antara ASEAN dan China melalui dialog, melalui kerjasama dan pertukaran ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi yang mampan, peningkatan dagangan dan pelaburan serta peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan sosial, dijangka bahawa perjanjian ACFTA ini boleh membina negara peserta untuk menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dunia dalam dekad yang akan datang. Terutamanya selepas tercetusnya konflik politik tragik pada 7 Oktober 2023 yang melibatkan blok barat, Eropah dan juga rantau Asia Tengah. Dan dalam 2 tahun kebelakangan ini, Malaysia telah meningkatkan lagi hubungan perdagangan dengan China melalui pelbagai perjanjian dan pelaburan. Contohnya RCEP atau kita panggil dalam bahasa Inggeris the Regional Comprehensive Economic Partnership yang telah dimeterai pada 18 Mac 2022 dan ianya telah dikuatkuasakan di Malaysia. Dan pada ketika itu, RCEP ini dianggap sebagai FTA terbesar mengandungi 29% perdagangan dunia dan ianya tercetus bertujuan untuk memperluaskan lagi kerjasama ekonomi antara negara-negara di rantau Asia Pasifik.
RCEP ini terdiri daripada 10 negara. 10 negara di bawah ASEAN dan negara bukan ASEAN seperti China, Korea Selatan, Australia, Jepun dan New Zealand. Okey. Dan integrasi serantau yang dipromosikan oleh ACFTA, RCEP dan lain-lain perjanjian perdagangan akan berupaya memperkukuh dan merancangkan kegiatan ekonomi antara Hainan FTP dengan negara ASEAN, terutamanya Malaysia dan rakan dagang lain di kawasan lingkaran Asia Pasifik. Hadirin sekalian, ini akan membantu dalam memperluas jaringan perdagangan, meningkatkan pertukaran komoditi dan perkhidmatan serta memperkukuh rantaian nilai serantau. Dalam keadaan ini, dijangka Hainan FTP akan dapat manfaat kelebihan bersaing yang lebih besar dan memperluas lagi peranan pelabuhan di peringkat antarabangsa. Selain itu, Malaysia dan China juga sangat aktif menyertai pelbagai pameran perdagangan yang dijalankan di Malaysia. Kita semua tahu seperti kita ada the China ASEAN Expo dan kita ada the China Jiangsu Cultural Trade Expo yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2023 dan banyak lagi. Dan apakah kelebihan kompetitif kepada Malaysia? Menurut laporan terkini daripada Global Islamic Economy Indicator GIEI, nilai pasaran halal global telah mencapai sebanyak USD 2.29 trilion pada tahun 2022. Dan jumlah ini disangka akan meningkat kepada 5.96 trilion US dollar menjelang tahun 2026 tahun depan. Dan sebagai negara yang berorientasikan Islam sebagai agama rasmi dan memperjuangkan industri halal di dunia, Malaysia masih kekal berada di carta teratas sebagai pemain industri halal antarabangsa untuk tempoh 10 tahun berturut-turut diikuti oleh Arab Saudi, Indonesia dan UAE. Fakta ini menjadikan Malaysia sebagai pemimpin dunia dalam sektor ekonomi halal antarabangsa. Dan Malaysia juga menjana sebanyak US 20 bilion daripada jumlah keseluruhan pasaran halal di dunia pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023, jumlah ini dianggarkan telah bertumbuh sebanyak USD 100 bilion, sekaligus menunjukkan bahawa pasaran halal antarabangsa masih lagi mempunyai ruang yang besar untuk diterokai oleh negara-negara seperti China. Peranan ini yang mungkin boleh dimainkan oleh Hainan FTP ialah kemungkinan mewujudkan halal industrial park di kawasan Pulau Hainan dan sekaligus menjadikannya sebagai pusat logistik halal terbaru untuk negara China dengan bantuan kepakaran dan kerjasama dari Malaysia. Dan Malaysia mempunyai pelbagai kelebihan kompetitif dalam konteks ini. Dan selain itu, hadirin sekalian, Malaysia juga menjadi hub kepada acara-acara pameran berprestij dan bertaraf dunia bagi barangan dan perkhidmatan halal seperti kita ada MIHAS, Malaysian International Halal Showcase, yang menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahun, sama ada dari negara Islam ataupun bukan Islam. Dan 2023, MIHAS menarik lebih daripada 35,000 pengunjung dari seluruh dunia dan dengan nilai dagangan yang hampir bernilai melebihi 620 juta US dollar dan dijangka akan meningkat dalam pameran tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Dan pameran MIHAS ini merupakan platform utama bagi pengeluar dan peniaga barangan halal dari seluruh dunia untuk memperluaskan pasaran dan menjalinkan rangkaian perniagaan antarabangsa. So hari ini hadirin sekalian, apakah metodologi yang kami gunakan untuk mengumpulkan data? Kajian ini menggunakan pendekatan penyelidikan kualitatif untuk meneliti peranan Malaysia sebagai pemain utama dalam industri halal global di Pelabuhan Bebas Cukai Hainan di China, serta potensi kerjasama antarabangsa yang boleh dijalankan. Pendekatan kualitatif dipilih kerana ia membolehkan pemahaman mendalam terhadap perspektif pengalaman dan interpretasi terhadap pihak yang terlibat dengan industri halal. So, reka bentuk penyelidikan kajian ini akan digunakan dalam bentuk case study yang memberi fokus kepada situasi spesifik Pelabuhan Bebas Cukai Hainan sebagai pusat industri halal global dan peranan Malaysia dalam konteks tersebut. Dan kajian ini, kajian kes ini akan melibatkan analisa dan mendalam terhadap peranan pemain utama, potensi kerjasama serta cabaran dan peluang yang dihadapi. Data telah dikumpulkan melalui pelbagai kaedah seperti temu bual berstruktur yang telah dijalankan dengan pelbagai pihak
kepentingan termasuk pegawai Cina, wakil syarikat halal, pakar industri dan ahli akademik dari Malaysia dan China. Soalan temu bual telah dirangka untuk mendapatkan pandangan mereka tentang peranan Malaysia dalam industri halal di Hainan FTP serta potensi dan cabaran kerjasama antarabangsa. Selain itu, maklumat juga dikumpulkan melalui kaedah analisis dokumen berkaitan dengan laporan kerajaan, dokumen polisi, laporan industri dan artikel akademik. Ini semua telah dianalisis untuk memahami konteks, dasar dan juga perkembangan terkini dalam industri halal di Hainan FTP. Dan dokumen dari kedua-dua negara, Malaysia dan China, telah dikaji untuk mendapatkan perspektif yang lebih menyeluruh. Dan kaedah terakhir, pengumpulan maklumat dan data telah dijalankan melalui pemerhatian. Pemerhatian telah dilakukan di lokasi-lokasi strategik seperti pusat-pusat halal di Hainan FTP dan acara-acara perdagangan halal untuk memahami dinamika industri secara langsung. Semua maklumat yang telah diperolehi ini melalui kaedah pemerhatian ini telah direkodkan dalam bentuk nota lapangan. Dan data kualitatif ini semua dianalisa menggunakan pendekatan tematik atau thematic analysis untuk kenal pasti tema-tema utama yang berkaitan dengan peranan Malaysia dalam potensi kerjasama antarabangsa industri halal di Hainan FTP. Dan langkah-langkah analisis akan merangkumi proses transkripsi, analisis data melalui temubuan dirakam untuk mengenal pasti pola-pola tema yang berkaitan. Data dari temubual, data dari dokumen dan data dari pemerhatian direkodkan untuk mengenal pasti tema utama dan subtema yang relevan. Bagi tujuan ini, tema-tema utama telah dikenal pasti dan dibincangkan secara mendalam untuk memahami implikasi dan peranan Malaysia sebagai potensi kerjasama antarabangsa. Dan bagi meningkatkan atau memastikan kebolehpercayaan dan kesahihan data, langkah-langkah yang kami ambil adalah kaedah triangulasi, iaitu penggunaan pelbagai sumber data, temubual, dokumen, pemerhatian untuk mengesahkan dapatan kajian dan memastikan kesahihan maklumat telah digunakan. Selain itu, pengesahan oleh peserta juga telah dijalankan melalui perkongsian dapatan awal kajian untuk mendapatkan pengesahan dan maklumat balas daripada mereka. Dan kami gunakan audit trail untuk mencapai kebolehpercayaan dan kesahihan data yang tinggi dalam kajian ini. Melalui kaedah ini, semua proses pengumpulan dan analisis data telah direkodkan dengan teliti untuk memastikan ketelusan dan juga kesanan kajian. Dengan menggunakan metodologi yang komprehensif ini, kertas kerja ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan Malaysia dalam industri halal global di Hainan FTP serta potensi kerjasama antarabangsa yang boleh diterokai. So, hadirin sekalian, melalui perbincangan, kita dapati bahawa Malaysia mempunyai banyak peranan dalam Hainan FTP ini. Pertama, negara Malaysia boleh berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam persediaan halal, pengurusan talian bekalan halal, pengendalian pengeluaran bekalan halal dengan China. Melalui kerjasama ini, Malaysia boleh membantu China memahami standard halal antarabangsa dan proses persediaan yang diperlukan untuk memastikan produk halal yang dihasilkan memenuhi pasaran antarabangsa. Peranan kedua, hasil dapatan kami ialah Malaysia boleh menyediakan latihan dan pendidikan kepada pengusaha dan pengendali logistik di Hainan FTP mengenai amalan terbaik dalam pengurusan halal logistik. Walaupun pengusahanya bukanlah seorang yang bersatu Muslim, ini termasuklah aspek pengendalian penyimpanan dan pengangkutan barangan halal daripada peringkat industri huluan hingga ke peringkat industri hiliran. Peranan ketiga yang Malaysia boleh ambil adalah Malaysia boleh memperkenalkan teknologi terkini dalam sistem pengurusan logistik halal yang berkesan kepada Hainan FTP. Contohnya, Malaysia dapat membantu China dalam pembangunan sistem pengesanan dan pengesahan halal secara elektronik melalui teknologi sistem kedudukan global dan arah atau kita panggil GPS lah.
yang memudahkan pengurusan penghantaran barangan halal dari sumber dan pengeluaran hingga ke destinasi akhir dengan cermat dan teliti. Dan peranan keempat yang negara kita boleh ambil adalah melalui hubungan yang kukuh dengan negara-negara majoriti Muslim ini dan juga majoriti Muslim yang lain, Malaysia boleh membantu China membina rangkaian perhubungan antarabangsa dalam industri halal secara bersama. Ini membantu China memperluas lagi pasaran barangan halal negara mereka ke negara majoriti Muslim lain, sekaligus memperkukuhkan kedudukan Hainan FTP sebagai destinasi perdagangan bebas bertaraf dunia. Dengan kerjasama yang rapat antara Malaysia, China, ini dapat membangunkan hub halal atau halal industrial park di Hainan FTP. Dan kedua-dua negara dapat saling memanfaatkan kelebihan masing-masing dalam industri halal dan mengambil manfaat secara bersama dalam industri halal di peringkat global yang bernilai trilion US dollar. Okay. Justru itu, kerjasama ini tidak hanya membawa faedah pada kita, Malaysia dan China, tetapi juga kepada keseluruhan ekosistem perdagangan halal di rantau Asia Tenggara, Eropah, Timur Tengah termasuk dan negara Rusia. Dan selain pada itu, pembinaan hub halal dan industri park, taman industri halal atau kedua-duanya ini akan menjadi pintu gerbang utama di Hainan FTP dan boleh menyediakan pelbagai manfaat berharga untuk sektor pelancongan halal di kawasan tersebut, secara khususnya di Pulau Hainan secara umumnya. Ia boleh menyediakan barangan dan perkhidmatan halal untuk pengunjung Muslim dan juga boleh menjadikan Hainan sebagai destinasi menarik bagi pelancong dari negara lain yang mempunyai populasi Muslim yang sangat besar. Apakah cabarannya? So, cabaran dan peluang yang ada melalui hasil dapatan kami, walaupun Hainan FTP dijangka menjadi platform penting dalam pengukuhan hubungan perdagangan antarabangsa China, terdapat cabaran utama dalam pembangunan infrastruktur dan perundangan halal yang patuh syariah, termasuk isu piawaian, kawalan kualiti serta pengesahan halal di bawah persekitaran bebas cukai. Ketiadaan mekanisme yang seragam bagi pematuhan halal dapat menghalang keyakinan pengguna Muslim yang juga melihat aspek halal sebagai aspek kritikal dalam pilihan produk mereka. Tambahan pula, perbezaan dalam budaya perniagaan serta tahap pemahaman mengenai konsep halal dalam kalangan pihak berkepentingan di China memerlukan kerjasama yang sangat strategik dengan negara-negara seperti Malaysia untuk membina kepercayaan dan penerimaan dalam pasaran global. Tetapi ada peluang. Apakah peluangnya? Selain pada cabaran ini, barangan halal di tempatan dan antarabangsa dijangka akan dipromosikan dan diedarkan dengan lebih cekap dan meluas, sekaligus meningkatkan ekspor barangan halal dari Hainan FTP ke pasaran China dan antarabangsa. So, pusat hub halal di Hainan ini nanti, FTP ini akan berupaya tarik pelancong Muslim dari seluruh dunia untuk melawat, membeli barangan halal, mendapatkan perkhidmatan halal, seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan industri pelancongan halal di Pulau Hainan secara khususnya dan di selatan China secara umumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi positif yang dijangkakan hasil daripada penubuhan hub halal ataupun halal industrial park di Pulau Hainan atau kedua-duanya sekali, pendapatan dan kesejahteraan sosioekonomi tempatan di sekitar Hainan FTP ini nanti dijangkakan akan meningkat. Terdapat juga potensi serta peluang untuk merangsang lebih banyak inovasi dan kreativiti dalam penghasilan barangan halal, seterusnya memacu pertumbuhan industri halal secara keseluruhannya. Dengan kewujudan pusat hub halal di Hainan FTP dan halal industrial park ini nanti, kawasan yang spesifiklah di Hainan dijangkakan akan meningkatkan kerjasama di antara negara-negara lain dalam industri halal, membuka pintu kepada peluang kerjasama yang lebih luas dalam bidang ini dengan menggunakan Hainan FTP sebagai pintu gerbang utama. Dan China juga boleh memanfaatkan hubungan baik dengan Rusia melalui peranan Hainan FTP kerana dijangkakan penduduk Muslim di Rusia akan berkembang sebanyak 30% pada masa akan datang.
So hadirin sekalian, sebagai kesimpulannya, dengan menubuhkan hak halal di Hainan FTP ini, China akan dapat memperluaskan pasaran produk barangan mereka, especially barangan halal, terutama barangan halal, sekaligus boleh menarik lebih ramai pelancong dan pelabur dari Malaysia, Indonesia, Timur Tengah dan Eropah. Dan inisiatif ini akan memperkukuhkan hubungan perdagangan di antara China dan negara-negara yang mempunyai populasi umat beragama Islam yang tinggi, seperti negara-negara bernaung di bawah OIC dan ASEAN. Seterusnya membawa manfaat kepada ekonomi yang sangat lestari. Dengan kerjasama rapat, Malaysia dan China boleh mencapai kejayaan dalam membangunkan industri halal antarabangsa secara bersama dan berpusat di Hainan FTP. Dan kerjasama dalam sektor halal memerlukan pelaburan dalam bidang teknologi, infrastruktur, perbankan, kewangan, logistik, pendidikan, latihan. Dan kesemua ini penting untuk mendorong pembangunan Hainan FTP dan Hainan secara keseluruhannya, sekaligus mewujudkan peluang ekonomi, sosial budaya yang menyeluruh dari strategik kepada China dengan memperkukuhkan keupayaan dalam menggunakan pakai teknologi terkini, membangunkan infrastruktur yang mampan, menarik pelaburan yang berdaya saing serta meningkatkan kecakapan tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan. Hainan FTP akan menjadi lebih berdaya saing dan inovatif dalam menarik pelabur dan pengusaha ke kawasan tersebut. Kertas konsep ini menunjukkan bahawa terdapat potensi yang besar yang boleh direalisasikan melalui kerjasama strategik antara Malaysia dan Hainan FTP dengan fokus kepada pembangunan dan penetapan standard halal yang mampan. Dan kertas kerja ini telah dibentangkan, kertas konsep ini dibentangkan di The Sixth Island Economy Development and International Cooperation Forum Academic Exchange Center di China pada 26 April tahun lepas. Anda boleh merujuk kepada link yang diberikan ataupun anda boleh scan kepada QR code ini untuk melihat berita tentang kertas kerja kami ini. Jadi di akhirnya, sekiranya anda ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan tentang kertas kerja ini, anda boleh email kepada saya, dan juga kepada Dr. Rizwan, dan kami akan gembira untuk menjawab pertanyaan anda semua. Sekian, terima kasih, dan ini adalah LinkedIn saya, dan sekiranya anda ingin menjadi rakan LinkedIn untuk bertanyakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan projek ini, anda boleh scan dan tanya kepada saya kemudian. Dan akhirnya, selamat berpuasa, selamat buka puasa, dan terima kasih kepada penganjur dan terima kasih kepada penonton yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.